Pernah tak terfikir siapa yang kena tanggungjawab bila sesuatu insiden berlaku? Assalamualaikum semua. Saya Farah Syazwani binti Muhammad Zaini. Hari ini kita nak bincang sikit berkaitan dengan tanggungjawab dalam Undang-Undang TOT. Kadang-kadang, benda kecil pun boleh menyebabkan kerosakan atau kecederaan dan tak semestinya orang yang berniat jahat. Kita juga akan tengok bagaimana urutan sebab dan akibat ini dinilai dan bila liability boleh berpindah. Konsep ni ada dalam Undang-Undang Inggeris dan Islam supaya keadilan dapat ditegakkan. Pertama sekali, jom kita faham dulu konsep liability ketat. Secara mudah, liability ketat ini bermaksud seseorang tu boleh dipertanggungjawabkan walaupun dia tidak berniat melakukan kesalahan. Fokusnya ialah pada perbuatan yang terus menjadi punca kerosakan atau kecederaan kepada orang lain. Selagi tindakan itu mewujudkan risiko kepada pihak lain, maka orang yang melakukan perbuatan itu tetap bertanggungjawab. Prinsip ini wujud dalam kedua-dua undang-undang iaitu Islam dan Inggeris. Dengan maksud mudah, siapa yang menyebabkan sesuatu kejadian, maka dialah yang perlu menanggung tanggungjawabnya. Dalam Undang-Undang TOT Islam, ada dua istilah penting yang bantu kita tentukan tanggungjawab ni, iaitu mutasabib dan juga mutaaddi. Mutasabib ni dia merujuk kepada orang yang menjadi punca awal sesuatu kejadian. Contohnya, meninggalkan periuk panas di dapur, membiarkan dinding usang tanpa tindakan atau meletakkan sesuatu yang boleh mendatangkan risiko kepada orang lain. Perbuatannya tak semestinya langsung mencederakan orang, tetapi ia memulakan rantaian kejadian yang akhirnya membawa kepada kerosakan atau kecederaan. Mutaaddi pula ialah orang yang melakukan perbuatan melampau batas dan boleh dijangka akibat bahayanya. Contohnya termasuk tukang bersih yang percikan apinya terkena pada pakaian orang lain, atau seseorang yang mengikat haiwan di tempat awam sehingga haiwan itu mencederakan orang lain. Dalam kes ini, perbuatan berlaku secara langsung menimbulkan risiko atau kerosakan kepada orang lain. Jadi, dia dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab. Bila terjadinya liability, iaitu apabila seseorang menjadi mutasabib dan mutaaddi secara serentak, maka seseorang itu akan tetap bertanggungjawab apabila dia bertindak sebagai mutasabib dan mutaaddi pada masa yang sama. Walaupun perbuatannya tidak disengajakan, tapi tanggungjawabnya wujud selagi kerosakan atau kecederaan itu berlaku secara langsung akibat daripada tindakan itu. Kemudian kita pergi kepada Novus Actus Interveniens, di mana dia bermaksud tindakan baru yang memutuskan hubungan sebab dan akibat. Apabila wujud tindakan lain di tengah-tengah sesuatu insiden, pihak asal itu tidak lagi bertanggungjawab kerana tindakan ini biasanya tidak dijangka, jarang berlaku atau melibatkan campur tangan sukarela pihak lain. Dalam Undang-Undang Inggeris, jika campur tangan itu mustahil dijangka, liability pihak asal akan putus. Seperti yang ditunjukkan dalam kes Home Office lawan Dorset Yacht dan juga kes Lamb lawan Camden Bar Council. Dalam Undang-Undang Islam pula, konsep yang sama dikenali sebagai tasalsul al-sababiyah, iaitu rangkaian sebab akibat. Selagi tiada campur tangan lain, pelaku pertama tetap bertanggungjawab. Namun, jika ada tindakan baru atau pergerakan semula jadi yang mengubah kepada urutan kejadian, maka liability boleh berpindah atau terputus. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Dinding milik Y runtuh dan kemudian menyebabkan dinding X turut runtuh dan mengakibatkan kematian seseorang individu. Urutan peristiwa itu berlaku secara terus tanpa campur tangan yang baru, maka Y tetap bertanggungjawab kerana punca awal itu tetap jelas dan tiada faktor luar untuk mengubah insiden. Dalam contoh yang kedua, selepas dinding itu runtuh, serpihan itu dibiarkan tanpa dibersihkan dan seseorang individu itu tersandung lalu cedera. Maka pemilik dinding asal itu tidak lagi dipertanggungjawabkan kerana terdapat campur tangan yang baru, iaitu kecuaian pihak yang sepatutnya membersihkan serpihan dinding itu. Maka liability akan berpindah kepada pihak yang cuai itu tadi. Dalam contoh ketiga pula, seseorang meletakkan objek di jalan. Orang A
tersandung objek itu dan jatuh ke atas orang B, menyebabkan B cedera. Liability tetap pada orang yang meletakkan objek kerana dia punca utama, manakala A hanya dianggap sebagai alat dan tidak mempengaruhi tanggungjawab pihak asal. Dalam contoh yang terakhir, seseorang melempar ular ke jalan. Ular itu terus menggigit seseorang. Jadi, pelaku bertanggungjawab. Tetapi, jika ular itu bergerak sendiri sebelum menggigit, pelaku itu tidak lagi bertanggungjawab kerana tindakan baharu iaitu pergerakan semula jadi ular itu memutuskan hubungan sebab dan akibat. Jadi secara asasnya, sesiapa yang paling dekat dengan punca kerosakan akan dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab boleh berubah jika wujud campur tangan baru yang memindahkan atau memutuskan liability. Jadi konsep ini membantu kita memastikan keadilan untuk ditegakkan dan pihak yang benar-benar menyebabkan kerosakan akan menanggung akibatnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.